Malaysia merupakan yayasan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, di mana Ruang Raya Cipta ini merupakan salah satu platform di mana kita buat training secara santai untuk semua di komuniti. Dan di sini di MIKOS RTC yang ke-21 dan di seluruh Malaysia dah ada 24 yang terbaru di Selangor. Jadi yang ini yang 21 dan di mananya konsep dia masih sama, akan ada ruang reka cipta, akan ada 3D printer, akan ada digital studio dan training semuanya lah, dan ianya memang terbuka dan FOC untuk semua gunakan untuk belajar berkenaan dengan pelbagai teknologi terkini, teknologi yang trending. Contoh AI, hari ini pakai AI for marketing. Tapi penggunaan AI ni kita kena tengok juga sama ada ianya boleh digunakan juga atau tidak. Jadi bagaimana tata cara untuk menggunakan AI tu secara lebih tersusun dan ia lebih nampak, ianya jelas untuk pengguna. Yang saya dulu, dia tu saya pandang sini. Tu sini. Mantap tu.